InsyaAllah jodoh tu orang kata memang dah ada kan. Kalau ikut kefahaman tu orang kata memang dah ada jodoh tu. Cuma datangnya bila kan, siapa tu kita Ada juga yang mungkin tak berkahwin lagi macam Rita mungkin Dani kalau dah contoh. di Kampung Sawak mungkin sebelum ni dah ada jodoh lepas. So mungkin kalau takdirnya begitu mungkin selepas ni kita tak tahu. Mungkin ada yang lebih baik kan. Tapi kita kena percaya lah, kita kena have faith in Allah kan. Betul. So jodohnya kan? Siapa kan kita kena saya pun tak tahu saya punya jodoh ada ke tak ada. Tapi yang penting Nabil kan? kali kedua ni kena yalah kan, kena betul-betul lah. Yelah siapalah mahukan gagal tak nak hubungan kalau kan. boleh tak nak lah gagal sekali lagi. Nak insyaAllah. kata habiskan sisa-sisa hidup. Kita semua Saya pun dah 42 doakan kan. yang terbaik Nak kan. habiskan sisa-sisa hidup Kali-kali kan. kedua ni ada ciri-ciri yang nak ditikkan boxes-boxes I think sebenarnya tak ada manusia yang sempurna. Betul. Tak ada manusia yang sempurna. Saya tak sempurna. Mungkin pasangan pun sesiapa saja pun tak sempurna. Tak boleh nak cari yang sempurna. Tapi at least tak boleh nak tick all the boxes. Most of the boxes kena tick lah kan. Kriteria fast kriteria of course lah yang beriman, yang boleh semua nak kan. sama-sama orang kata berdekatan Power dengan kita ke Allah. jalan yang lebih baik. Nombor 2 kena firm. Tegas lah. Kena tegas Berpendirian dalam orang kata kan. berpendirian. Dia tak boleh yang macam lembik-lembik, tak boleh kan. Dia kena firm dengan apa tindakan dan keputusan dia. Lepas tu dia kena seorang yang protektif, penyayang. Dan lagi satu circle yang baik. Yes, persekitaran tu penting kan. Sebab persekitaran tu penting lah juga. Circle kan, Penting. macam circle. Sebab kita kan nak kahwin bukan dengan individu tu sahaja. Kita nak kahwin dengan mungkin family dia, dan kawan-kawan dia pun dia sekali juga. kan. So kena boleh blend well lah kan. Mudah-mudahan kita dapatlah mudah-mudahan yang terbaik buat kita semua. Dan anak-anak semua mungkin ada mencari-cari jodoh kan. Kita sama doakan untuk semua kan. Mudah-mudahan, amin. Yang Nyamak approve nama tu of course. Tu number one lah Nyamak approve kan. Kalau tu dah tak approve dah terus cancel dah. Dia kan. cakap awal dah. Kena Nyamak approve dulu kan. Alright.